Setiap tempat menyimpan cerita. Ada yang diceritakan dan ada juga yang disembunyikan. Tapi bila tiba masa, semuanya akan terjawab. Diseram ke tidak? Seram 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 ke tidak? Nak dengar kisah korang, bagi ngeri bulu pun meremang. Selamat datang ke Sembang Seram. Tajuk dan jihad akan tentukan kalau seram ke tidak? Seram ke tidak? Seram ke tidak? Seram ke tidak? Seram. Ya guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke Sembang guys, sorry guys, bukan tempat baru guys, nafas baru, channel baru, kehidupan baru. Selamat datang ke Seram ke Tidak. Yes guys, ampun masih terkejut sekarang ni. Kenapa aku dekat channel ni? Sepatutnya host lain, patutnya tempat lain, tapi different environment, different vibe guys. Yes, finally we are back. Setelah berapa lama Azim? Berapa lama? Rasanya 8 bulan. Dekat setahun kami menyepi, kami hilang tanpa khabar berita. Seram ke tidak? Tiba-tiba comeback is real guys. Macam biasa bila dah kami comeback ni, kami sangat-sangat memerlukan bantuan hampa semua. Yang mana yang baru tengok ada daripada Sembang Seram, thank you so much. Yang mana yang tengok daripada Sembang Seram, yang mana yang baru tengok channel ni guys, baru pasang channel ni, please guys. Aku dah set up elok-elok mahal guys. Sofa baru, tempat baru ni guys. So apa benda yang aku nak buat? Support aku balik guys. Apa cara macam mana guys? Simple sangat. Subscribe, like, share, comment, and tekan bell untuk on notification guys. Macam biasa guys, Seram ke Tidak ni lain segmen yang aku nak bawa. Bukan macam Sembang Seram, totally lain. Sangat-sangat berbeza. Host pun berbeza. So sebelum tu, macam biasa guys, aku akan terus beritahu. Aku takkan beritahu lagi macam mana aku nak buat, cara macam mana aku nak buat, style macam mana aku nak buat. Tu nanti aku nak introduce kat hampa host kita. Macam aku sebelum ni aku cakap aku dah berjanjikan hampa 2 host yang aku nak akan bawa ke Seram ke Tidak. Sebelum ni kita ada Mar dan juga Anis, tapi yang Taju and episod tu sendiri aku dah cakap which is episod terakhir, and kita nak nafas baru, hidup baru, dunia baru. And guys, untuk host lelaki pertama Seram ke Tidak, kita beri tepukan untuk Mr. Taju. Jika hidup anda dibelenggu keseraman, jangan risau. Kekal bersama dengan saya, Tajuddin Bakar, di Seram ke Tidak. My man. Wih, apa benda pakai ni bodoh? Wih, tutup mama bodoh wih. Nama saya bukan Ju. Oh my god, my man. What's your name, brother? Ju on. Outfit okey tak? Outfit ngantuk weh. Tak expect. Dia main-main yang ni tau. Weh, Dia yang main-main. betul-betul yang buat Seram ke Tidak ni level lah weh. Ini kau pada jauh, apa-apa jadi aku macam ni je. Zikir tu ya. Ni lagi. Itu tongkat apa weh Ju? Ini tongkat sakti. Ni dia tongkat ni bukan daripada Nusantara datang ni. Import. Semalam baru sampai. Daripada Nusantara baru sampai, kita akan guna tongkat ni juga. Oi. Lain? So guys, macam mana guys? Apa setuju tak setuju? Tajuddin Bakar. Ya, guys, macam mana pun untuk korang mana yang tak kenal saya lagi, nama saya Tajuddin Bakar, host kalian yang berada di Seram ke Tidak. Apa-apa pun jangan lupa guys, turn on notification korang. Subscribe tu penting, subscribe tu penting guys. Sebab apa? Kita akan mensajikan kat korang macam-macam konten akan datang, episod-episod yang akan datang yang betul-betul Ju, baik man. sebelum kita nak start, sebelum kita nak start, Aku sentiasa pegang tongkat boleh yeah. Sebab mood tu ada. Boleh Ju. Boleh ya. Sebelum kita nak start Ju, tak payah kita dua Ju. Wih, kita dua yang je. dijanjikan 2 orang, bukan 1 orang. Bukan 1 Nampak? orang, bos. Nampak? Dah tukar. Seorang lelaki dan seorang perempuan. Ya, benar. Perempuan yang kita nak ni ada ramai orang yang request Ju. Ramai. Kita tengok chat ramai. Ada yang minta
Siapa orang minta Cobi Sarah. Lisa, Sarah Kamal. Ada yang minta Syatira Amanda. Betul. Ada yang ramai je. Ramai. Ada yang minta Azira Syafina, Diane Fisher, semua masuk. 6-7 orang. Nora Dennis. Dua ni pun ada. ada. Semua pakai minta habis. Tapi kita nak yang Ifah Razia semua. Ramai weh. Ramai. Macam ni nak jadi Kan, host. last mohon Datuk Sylvida. Nak mohon juga. Ada ke? Ada mohon juga. Nak jadi host? Yes, semua ramai je. Semua je sama kita. So, hang pilih siapa? Bukan aku pilih je. Apa tu? Rakyat pilih. Rakyat jelata. Rakyat pilih. Based on the views yang paling tinggi. Siapa tu? The Queen. The Queen. The Queen je. Wow. Aku sudah sampai gelarkan The Queen. Sebab dia adalah orang yang paling banyak view di Sembang Seram. Wih, tu dah And takut, kita menang award dengan 4 Most Wanted pun sebab episod dia je. Ya ke? Aku menang dia je. Siapa orang tu? Here now. Ya now. The one only Jiha Syam. Jika bayang-bayang sentiasa menghantui anda, diseram ke tidak, Jiha Syam akan menghantui anda. Jiha. Jiha, look Jiha style gila je. Huish. Mengancam weh. Ini betul-betul aku terkejut tengok. Ju, tapi hang kena ingat Ju, ni Jiha Syam bodoh Ju. Ya, Jiha Syam. Kita memang dah cakap ni Jiha Syam weh. Kita nak elak benda-benda macam ni Ju. Tapi insya-Allah tak ada apa lah. InsyaAllah Jiha. InsyaAllah. Jiha, kamu Jiha, jangan macam. Hey Jiha, jangan itu Jiha, sia Jiha. Hey! Sebab cerita aku rasa lagi sound bertambah semua. Ya. Okay. Tak pernah lagi dengar cerita hang seram tu Ya ni. tu. So siapa start Okay, so dulu? siapa nak start dulu? Hang start dulu. Wah, dah Oh. faham. Okay. Kita boleh seram Okey. Seram. Okay, Ah, boleh. okay. Okay. Okey guys, kita dengar cerita seram part berapa daripada Fazal Puan 1, 2, part 2 lah. Okay guys, aku nak cerita dengan apa? Aku macam tak biasa lah nak cerita. Selalu aku dengar. Susah ke nak cerita? Susah. Okay. Selalu orang komen kat aku punya YouTube. Orang komen kat aku punya thread. Kan? Kenapa bila tengok sama seram ni rasa something? Kalau orang tulis panjang-panjang apa yang dia kena semua. Aku macam sampai lepas pada tu nampak macam-macam mimpi yang pelik-pelik. Nampak pontianak, nampak After pocong effect. kat depan. After effect terlalu ramai. Orang tengok podcast aku. Aku kadang-kadang aku dalam hatiku aku macam ya dia pun ni. Ataupun dia pun sekadar buat thread untuk dia pun naik-naikkan dia punya channel ataupun dia punya platform. Macam betul ke? Apa-apa sembang ni aku macam Nak percaya tak tahu lah nak percaya ke tak percaya ke, setuju ke tak setuju ke. Until aku jarang tengok podcast aku sendiri. Aku tak suka tengok punya podcast aku sendiri sebab apa tahu aku macam mana. Tapi aku tak tahu kenapa aku terasa tergerak hati nak tengok Episod mana? Aku tak nak cakap episod mana sebab aku takut benda tu macam mengganggu aku, trigger aku. So aku nak langkah berjaga-jaga. Lebih baik aku tak payah cakap episod mana. Tapi episod yang last 10 video lah. Last 10 episode lah. Last 10 episode. So bila aku tengok benda tu aku tak tahu kenapa aku terasa nak tengok. And jarang untuk aku nak tengok balik. Tapi tak tahu kenapa aku rasa macam aku nak ambil earpod. Aku nak dengar sambil aku jogging. And bila aku nak jogging tu Sampai sambil jogging. jogging. Aku tak tahu kenapa. Bila aku jogging selalu aku dengar lagu Peter Pan. Lagu-lagu yang tenang-tenang. Oh, jogging dengan Peter Pan Lagu-lagu yang tenang. Oh, tenang lah. Ada lagu-lagu yang macam TikTok remix semua tu kan. Betul. Lagu English, lagu yang menaikkan semangat. Ni lain podcast Tapi aku nak dengar sembang seram. Jarang weh aku kalau jogging. Kalau apa jogging aku pernah dengar podcast seram. Tapi aku tak tahu kenapa aku dengar podcast sembang seram. Aku dengar weh. Aku dengar. So aku jogging 1 kilometer minta maaf. Jogging. Berapa kilometer total? Total 4 kilometer. Oh. Kat area tanah rumah aku je. Oh. Jogging. Pukul berapa Wan? Pukul berapa? Dalam pukul 9.30 malam. 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 Jogging. Tak, hang berani betul lah. Jogging malam. Kau duduk sini. Aku cakap macam tu lah. Sebab kan kita nak gerak dah. Esok lusa tu nak gerak lah kan. So aku turun bawah balik. Aku turun bawah. Tengah buat air ke apa. Waktu tu aku lupa lah. Aku tengah buat air pun macam tu lah. Tiba-tiba aku dengar kat atas. Bunyi ada something jatuh lah. Kat atas. Kedepuk. Jatuh ke bawah. Jatuh atas lantai. Bunyi kan lantai atas ni agak jatuh. Tup jatuh. Aku macam benda apa lah. Aku dah takut lah waktu tu. Aku telefon adik. Adik kat mana ni? On the way lagi 15 minit lagi baru sampai adik. Aku macam ini tak boleh jadi ni. Kalau nak keluar, pergi luar. Padahal benda tu aku rasa dalam otak aku waktu tu aku rasa macam pen ni jatuh. Aku rasa pen ni.
Tapi kau seorang. Macam kau cakap tadi lah, kau seorang kat rumah. Ada dengar bunyi ketuk pun. Kau seorang, betul? So aku pun macam, tak apa, ni pen lah, memang mampus aku naik. Aku pergi naik balik. Waktu aku nak naik tu, aku tak tahu lah ni mainan mata aku ke apa, aku tak tahu. Ngam-ngam aku nak naik tangga. Kan kita punya office, okay, ni lantai atas. Bila kau naik tangga, dalam masa yang sama, kepala kau akan nampak makin meninggi, betul tak? Kepala kau akan nampak kau akan makin meninggi. So ngam-ngam kau naik, kau akan nampak bawah meja, betul? Betul. Betul. Kan? Tengah naik meja. tangga, ada meja dalam bilik tu. Bila naik tangga akan nampak bawah meja. Yes. Bawah meja ni, kau punya mata bila kau tengok terus terpancar ke cermin toilet yang Toilet yang kita transparent tu. Transparent. Bila aku naik tu, ngam-ngam aku nampak tu sebiji sial kaki. Kaki tengah berdiri. Memang okey, takkan aku nak berdiri tunjuk sini. Dia tak ada nampak seketul-seketul sebab dia sama-sama. Yes. Tapi Sebab tak ada dia kaki, bukannya cermin yang macam ni nampak ni, dia yang blur-blur sikit tau. So nampak sebiji memang kaki pak macam tu. Ni dia jenis macam ni. Tak macam tu. Aku naik aku macam Astaghfirullahalazim. Tersebut pula kan. Bip Aku macam apa benda. Aku naik ni kan meja kan. Ni kaki. Aku naik kepala aku, mata aku dah POV aku ke atas ni kosong sia. Atas ni kosong. Oh, Nampak kaki je. Nampak kaki. Kaki aku naik dah ngam-ngam naik. Sebab aku fikir ada benda lah. Aku naik macam kosong siap. Aku tengok bawah. Kosong siap. Terus aku turun keluar terus daripada pintu. Terus keluar terus daripada office. Itu memang betul-betul esok lusa tu kita keluar. Kau bayangkan aku naik tu memang aku nampak kaki ada kat dalam tu. Hang tahu kalau hang duduk kat dalam toilet, walaupun tengah duduk kat dalam tu, daripada jauh kan nampak dia punya bayang-bayang. Betul tak? Bayang-bayang nampak warna hitam kan. Ini memang sebiji aku nampak kaki. Tapi bila aku dah naik sikit lagi, parat kepala hilang, tak ada. Aku tengok bawah apa-apa tak ada apa. Aku terus lari, aku keluar, aku tunggu adik sampai. Tunggu sekejap kat bawah, adik sampai baru aku naik dengan dia balik. Pergi naik balik kat atas tengok tak ada apa pun. Memang tak ada bentuk kaki. Bukannya ada mop ke apa ke ada apa, penyapu ke apa, tak ada. Esoknya I pergi kerja lah macam biasa kan. Balik rumah tu, kucing I yang Oyen tu mati. Betul-betul dekat tempat yang dijatuhkan. So time tu I sedih sebab I macam sebab aku marah ke kucing I padahal dia tak ada sakit apa-apa. Dia tak ada sakit apa-apa langsung. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa sakit langsung. Kalau kucing sakit kita akan tahu. Dia tak makan, dia tak nak makan ke, dia punya tahi macam cair ke apa, kita tahu dia sakit. Tak ada apa-apa. Tiba-tiba mati. Tiba-tiba. Esok tu I balik, yang I masuk pintu, lepas tu yang warna putih tu, nama dia Yoda. Dia macam miau 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 miau. Lepas tu dia lari pergi sana nak suruh I tengok lah kan, dekat katil tu. I macam kenapa Yoda, kenapa? Lepas tu dia pergi sana. So I macam, I tengok lepas tu I macam Oyen? I pegang dia dah kegas.